Ramai orang cakap nak beli big bike ni, yang susahnya bukan masa nak keluar kedai, tapi yang paling sakit adalah waktu kau nak bela dia. Lagi-lagi bila kau sembang pasal motor 4 silinder naked macam ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Memandangkan video aku going to blow up. So aku rasa setelah setahun aku pakai motor ni, aku dah boleh sembang lah penggunaan usage motor ni, maintenance apa semua. So aku akan, yang ni detail lah, aku cerita apa yang aku pernah tukar dan apa yang berlaku ataupun penukaran yang lain daripada maintenance pun ada. Aku cerita detail apa yang aku pernah tukar kat motor ni, senang kata. So mampu tak mampu tu atas korang fikir mampu tak. So jom kita bermula dengan number 1. Alright, number 1 ialah maintenance minyak hitam lah. Okay, untuk minyak hitam dia guna 3.2 ke 3.6 liter. Senang kata ada 4 botol lah. Okay, 4 botol. So hari tu aku tukar motor 7100 yang pakai ester tu. Aku dapat sebotol RM70 ke RM75, aku tak apa ingat lah, sekitar tu harga dia. So 4 botol. Aku punya filter dekat tempat tu dapat RM60. Lepas tu upah dalam RM50. So kita kira 70 lah, 75 lah sekarang. 75 kali 4 dah 300, tambah 50 upah, tambah 60 ke 50 filter, RM410. Ini untuk minyak hitam So minyak hitam ni tukar sekitar 6 ke 8 bulan ataupun mileage. Dia sepatutnya maksimum 5,000, tapi aku dalam 3,000 aku akan tukar lah. Ataupun aku rasa aku bulan je sampai dulu, mileage tak tinggi mana, sebab aku tak ride jauh-jauh sangat. Okay, itu untuk minyak hitam. So setakat ni aku dah pakai setahun. Aku dah satu kali tukar minyak hitam. Yang kali kedua lagi sebulan nanti aku akan tukar. Okay, lepas tu next kita pergi ke tayar. Oops. Sorry gang, tadi aku hampir nak terlepas simpang. So untuk tayar, aku telah tukar depan dan belakang. Pada aku beli motor ni, masa tu aku pakai S21 tahun 2021 ke 22. Rasa 21 kot, time tu owner tu tukar. So aku dah tak yakin after using 4 bulan ke 3 bulan, aku dah tak yakin dia terlampau licin lah, sebab dah keras. Tayar pun dah nak masuk berapa tahun dah. Sekarang 2026, tayar tu tahun 2022 tak silap. So dah 4 tahun nak masuk 5 tahun dah. So aku tukar. Aku time tu in the budget. So aku tukar belakang second hand pakai Rosofor sebab aku nak try dulu. Dan depan aku tukar ke Road 6 pula, Power 6. Aku dapat second. So yang untuk depan tu aku dapat second sekitar RM1 lah. Itu orang tu bagi RM100 je. Tahun 24 hujung-hujung nak masuk 25 lah. Dan grip dia okey, aku pakai sekarang. Yang belakang aku test Rosofor tu, aku nak test dulu sebab nak rasa Rosofor tu macam mana. Dan tak kena dengan jiwa aku. Aku tukar Rosofor tu murah je, 200 lebih second hand. Dia Rosofor punya profile tu tak kena dengan jiwa aku. So after aku pakai dalam sebulan, aku tukar ke Power 6 belakang. So kalau korang nak beli baru, harga dia sekitar 1,200 ke 1,300 depan dan belakang. Kalau belakang saja, seingat aku dalam 800 lebih, 700 lebih ke 800 lebih macam tu. Depan aku tak ingat, tapi total dalam 1,200 ke 1,300 lah depan belakang. Okey, itu bahagian tayar. Untuk
Untuk sprocket dan rantai aku tak tukar lagi setakat setahun. Sprocket rantai cantik lagi. Lepas tu Roadtech Insurance lah. Okay, Roadtech Insurance dah nak masuk setahun. Aku renew sekitar harga 1,400, di mana Roadtech 250, lagi 1,100 lebih kat 1,200 tu ialah aku punya insurance. Okay, kiraan ni korang kira sendiri lah, aku tak ingat lah nak kira satu-satu. Lepas tu dalam setahun ni aku tukar. Ini baru lagi terjadi, baru tak baru lah, yang aku ride balik kampung hari tu. Aku tukar bearing. Okay, ini common issue untuk JSX. Common issue dia adalah bearing tayar dia. Bearing tayar belakang dan bearing di sprocket dia. So dekat depan dia ada 2 bearing, dekat belakang dia ada 3. 1 di sprocket, 2 di rim tayar dia. So nak jadikan cerita, masa aku tukar tayar tu, aku buat balancing check. Brother tu cakap yang bearing aku dah start bunyi, dah rasa adalah bunyi, bukan bunyi, dia kita getaran yang kasar lah. So nak jadikan cerita, dah lalang buka tu, aku bajet nak tukar tayar je. Tapi apakan daya, kita tukar terus bearing. So bearing sekitar harga depan seingat aku RM75 satu. So aku tukar 2, dah 150 lah kat situ. 150 bearing depan saja. Bearing belakang ni murah sikit, RM60 aku dapat. So aku tukar 2 bearing belakang kecuali sprocket je. Sebab memang tak ada bajet lah untuk sprocketnya. Sebab aku fikir sprocket tu kemudian hari lah aku tukar. Sebab sprocket tu kita boleh access daripada tepi je. Tayar ni sebab dah buka, lalang buka depan dan belakang. So aku tukar terus lah bearing. Tu common issue untuk JSX ni. Bearing dia dia punya dekat belah ball dalam tu, dia tak tutup dengan getah. Aku tak tahu kenapa, tapi banyak common issue ramai dah kena ialah dia punya belah sebelah je dia tutup, sebelah lagi dia tak tutup. So bila tak tutup, grease yang lama-lama dia akan dah habis ke apa, dan bukan habis, dia akan tarik pasir ke ataupun keredah hujan ke apa, lama-lama karat ke bulan tu. Lebih kurang macam tu lah. So nak jadikan cerita, aku dah tukar baru lah. Yang baru ni dia tutup kiri kanan. Aku ada footage, aku tunjuk sikit. Aku tukar bearing ni. Lagi aku tukar. Next kita pergi ke So aku rasa selain pada tu ialah pengakhiran dia aksesori lah. Aksesori ni next video aku buat walk around motor aku. Korang tak pernah tengok lagi motor aku buat around. Daripada aku ambil standard motor ni, aku tukar beberapa benda, kira DIY lah, sebab aku tukar sendiri. Nanti aku buat walk around next video. So untuk aksesori, aku just tukar side mirror, aku tambah engine frame slider, ada sikit-sikit lah. Yang lain tu next video lah. So secara setahun aku dah pakai ini je, aku dah buat kat motor ni. Tak banyak sangat, sebab motor besar ni bagi aku dah cukup puas lah. Dan Alhamdulillah motor ni tak pernah meragam. Oh, ada satu lagi, pernah terkeluar satu error dekat motor aku, ialah error F1. Okay, ini pun common issue, ramai kena. Aku tak tahu punca dia sebab apa, tapi dia common issue. Aku pernah ride kali kedua atau 3, tiba-tiba dia keluar kod F1. So kod F1 ni simple je nak reset dia balik. Kau buka tutup kunci 4 kali, sampailah dia dah normal balik, dah hilang check engine tu. So kod F1 ni bila kau ride, tak silap aku, motor kau jadi macam bobok sikit, ataupun dia hilang power, dia jadi limp mode lah, aku perasan. So kod F1 ni tak ada apa pun, bila kita reset balik dia dah tak keluar dah. Tak tahu sebab apa. Tapi itu tak ada, itu dah lama dah, itu dah 8 bulan lepas kot. Aku just follow YouTube, just reset, buka tutup kunci ni, tak payah start pun, dalam 4 kali 5 kali, lepas tu dia hilang kod F1 tu. Lepas tu aku boleh ride macam biasa. Motor pun aku power ada macam biasa balik.
So sepanjang setahun aku pakai motor ni, setakat ni itu je masalah dia. Dah kira setahun lebih lah. Setahun sebulan aku dah pakai setahun lebih ni. Yang problem setakat ni ialah kod F1 keluar dan bearing ni tak ada masalah lah, tukar je lah. Once kau dah tukar yang baru, dia dah tutup kiri kanan, dah tak ada masalah dah, boleh lenjan bertahun lah. Yang kod F1 tu aku tak pasti sebab apa. Mungkin sebelum tu terrem lebih ke, ataupun salah rem ke, ataupun aku pun tak tahulah, tiba-tiba keluar. Tapi ramai juga kena. Dia just tak ada apa. Mungkin tiba-tiba ECU dia jadi biol ke apa. So aku reset balik, dah okey. So aku rasa sampai sini je. Jangan lupa like, subscribe, share. Jap lagi, ataupun tak adalah jap lagi, nanti aku payung walk around motor ni jap lagi. Bukan jap lagi, next video. Alright, kita walk around motor ni. So jangan lupa like, subscribe, share. Kita jumpa di lain video. Assalamualaikum. Ciao.